Ya, bagi anak muda, perjuangan belum selesai. Kenapa, Dad? Salinan amanat yang I pernah tulis dulu. Sudah banyak amanat yang Dad bagikan pada rakyat. Yang ini lain. Ini untuk anak cucu kita. Dad dah pesan, dah tunjukkan jalan. Terpulanglah pada dia orang. I takut menjelang 2020 nanti bangsa kita akan dijajah semula. Apa akan jadi pada anak cucu kita nanti? Mengemis di bumi sendiri. Dah 22 tahun dah. I cuba menyedarkan mereka, tapi I gagal. Melayu mudah lupa. Jasa kita akan dilupa. Pesan kita akan dilupa. Sabarlah, Dad. Kita berdoa semoga negara kita akan terus merdeka. Biarkan semua ni diorang yang kemas, Dad. You berehat, ya? Masa aku pergi dengan abang, daripada orang kita diperlakukan macam binatang. Ini bumi kita, bang. Ini tanah kita. Hak kita, abang. Jika inilah harga sebuah pengorbanan dari insan kerdil seperti kami, demi untuk melihat anak bangsa kami hidup aman dan merdeka, aku rela nyawa kami ditukar ganti. Biar Ima seorang-seorang teroka hutan ni. Ima tak nak anak kita nanti hidup susah macam kita. Ada keturunan merempat dekat bumi sendiri. Ima tak nak, bang. Dad dah pesan, dah tunjukkan jalan. Terpulanglah pada dia orang. I takut
Saya takut menjelang 2020 nanti bangsa kita akan dijajah semula. Apa akan jadi pada anak cucu kita nanti? Ya, bagi anak muda perjuangan belum selesai.